Hai semua, anda tahukah minyak masa terpakai jika tidak dikita semula, apakah bahayanya? Jom kita belajar. Yang pertama, minyak masa terpakai boleh menyumbat longgangan paip. Bagaimana? Minyak boleh membeku dalam paip menyebabkan saluran tersumbat dan juga risiko banjir. Yang kedua, minyak masa terpakai yang tidak dikita semula boleh juga menyebabkan pencemaran air. Bagaimana? Minyak masa yang dibuang ke dalam longgang atau sungai boleh membentuk lapisan minyak di permukaan air dan menghalang oksigen ke dalam larutan air dan mengancam kehidupan akuatik. Bahaya yang ketiga, minyak masa terpakai yang tidak dikita semula boleh juga merosakkan tanah apabila minyak masa terpakai dibuang ke tanah, dan minyak yang meresap ke dalam tanah boleh menghalang pertumbuhan dan mencemarkan air di bawah tanah. Bahaya yang kelima, minyak masa terpakai yang tidak dikita semula boleh menyumbang kepada pemanasan global dengan gas rumah hijau yang boleh mempercepatkan perubahan iklim. Penyelesaian, bawa minyak masa terpakai anda kepada kami di AK Flow Solution dan kami boleh memberi satu potensi baru kepada minyak masa terpakai anda dan juga wang tunai kepada anda. Sekian, terima kasih.